Hehehe. Bacalah komen dia ni. Dia kata, yelah baru buka. Lama-lama nanti sikit lah orang. Tak apalah kak. Kalau baru-baru buka ni ramai, kita lah hargailah customer yang datang bersusah payah dekat kedai Desa Mak Rentan. Tapi nanti bila dah lama-lama, kalau orang dah tak ada datang, tak apalah, kita berusaha keras untuk biar orang selalu datang dekat kedai saya. Kedai saya memang banyak silap sana sini. Saya tengah usaha sehabis baik untuk bagi yang terbaik kepada semua customer-customer saya. Customer-customer saya bukannya dalam Melaka saja, tetapi di seluruh Malaysia, termasuk Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana telah mengurniakan saya rezeki yang melimpah ruah. Saya tak tahulah kebaikan siapa yang telah mendoakan saya sampai saya berada di tahap ini sekarang. Terima kasih semua yang support. Maaf kalau ada salah silap. Kita jumpa hari Rabu. Kepada akak pun meniaga. Janganlah cakap macam tu kepada kita yang perempuan-perempuan ni. Kita kan berjuang untuk membantu suami kita mencari rezeki untuk anak-anak kita. Kita kena woman support woman, bukan woman jatuhkan woman. Kita woman kuat, strong. Ayo.